Sebab krim dia kat ujung. So macam stick sikit lah. Kedai yang pertama kita nak singgah, local brand cafe yang best dekat Clock Tower ni, Brew 92. Apa nak tengok kat dalam? Macam Zeus lah pula warna dia. Jom, masuk. Okay, first kali, benda yang kita order adalah coffee for the day. Ini adalah best seller. Dia basic, simple black coffee je. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okay, yang kedua kita ada matcha latte. Bismillah. Sekali lagi boleh tak? Matcha dia sangat smooth sebab rasa rumput dia sangat-sangat kurang. Tak terlalu muak. Dan ni kita nak try orange cranberry Madeline. NYC kau. New York chocolate chip. Syarat cookie luar dia crispy, dalam dia lembut. Dia tak meleleh kat dalam. Tak terlalu manis macam cookie yang kita pernah jumpa lah. Okay, seterusnya orange cranberry Madeline. Bismillah. Masam sikit, manis pun sikit. So sangat-sangat balance. Sebab krim dia kat ujung, so macam stick sikit lah. Masam-masam manis punya ni. Rasa ni kot cranberry feeling dia tak?